Korea Utara, negara tertutup paling ditakuti dunia. Tapi kenapa? Bayangkan satu negara di mana rakyat tidak boleh telefon luar negara, tiada Facebook, tiada TikTok, dan jika seseorang bercakap buruk tentang pemimpin, seluruh keluarga boleh dihukum bunuh. Itulah Korea Utara. Korea Utara, atau secara rasminya dipanggil Republik Demokratik Rakyat Korea, adalah salah satu negara paling tertutup di dunia. Negara ini terletak di Asia Timur, bersempadan dengan China, Rusia dan Korea Selatan. Tapi jangan keliru, Korea Utara dan Korea Selatan adalah dua dunia yang sangat berbeza. Asalnya selepas Perang Dunia Kedua tamat pada tahun 1945, semenanjung Korea yang dahulunya dijajah Jepun telah dibahagi dua. Utara dikuasai oleh Soviet Union dan Selatan oleh Amerika Syarikat. Tahun 1948, Korea Utara ditubuhkan dengan pemimpinnya, Kim Il-sung. Dari situlah bermulanya dinasti Kim, yang memerintah hingga ke hari ini turun kepada anaknya Kim Jong-il, dan kini cucunya Kim Jong-un. Di bawah pemerintahan keluarga Kim, Korea Utara membentuk sebuah kerajaan komunis otoritarian yang sangat keras. Segala media, pergerakan rakyat, pendidikan, semuanya dikawal. Rakyat diajar sejak kecil untuk menyembah pemimpin mereka seperti dewa. Apa yang lebih menakutkan, negara ini menjalankan ujian nuklear secara terbuka, membangunkan peluru berpandu balistik, dan sering ugut akan menghancurkan musuh mereka termasuk Amerika, Jepun dan Korea Selatan. Tapi kenapa dunia masih tak mampu jatuhkan Korea Utara? Hukuman gila dan kehidupan pelik di Korea Utara. Pernah dengar tak? Orang dihukum mati hanya kerana tengok drama Korea Selatan, atau satu keluarga dihantar ke kem buruh hanya kerana seorang ahli keluarga cuba lari dari negara. Inilah kenyataan hidup di Korea Utara. Di negara ini, setiap rakyat diawasi ketat. Ada sistem yang dinamakan Songbun, iaitu sistem kasta berdasarkan kesetiaan keluarga terhadap rejim. Kalau datuk nenek kita pernah dianggap pengkhianat, sampai ke cucu cicit akan ditindas. Antara hukuman yang dianggap kejam, hukuman 3 generasi. Jika seseorang buat salah, ibu bapa, anak dan cucu pun turut dihukum. Dihukum kerana memiliki USB atau CD berisi filem luar negara. Potong rambut pun ada peraturan. Hanya 18 gajah rambut dibenarkan bagi wanita dan 10 gajah untuk lelaki. Tiada akses internet global. Apa yang mereka lihat hanyalah propaganda tentang betapa hebat negara mereka dan betapa jahat dunia luar. Bayangkan, rakyat tak tahu langsung apa yang berlaku di dunia sebenar. Mereka hanya tahu satu perkara, ketua agung mereka sentiasa betul. Dan untuk menyembunyikan kelemahan dalam negara, kerajaan akan salahkan dunia luar, terutamanya Amerika Syarikat dan Korea Selatan. Lebih menakutkan, terdapat kem buruh yang menyiksa ribuan rakyat, ada yang ditahan tanpa sebab, hanya kerana dianggap berfikir tidak setia. Senjata nuklear, kenapa dunia takut Korea Utara? Walaupun Korea Utara adalah negara kecil, tapi senjata mereka bukan biasa-biasa. Mereka memiliki berpuluh-puluh peluru berpandu balistik antara benua ICBM, yang dikatakan mampu sampai ke Amerika Syarikat. Bukan itu saja, mereka pernah buat ujian nuklear bawah tanah. Dan dunia gampar setiap kali ujian itu dilakukan. Senjata nuklear ni bukan mainan. Bayangkan satu peluru berpandu nuklear dari Korea Utara boleh musnahkan seluruh bandar besar, bunuh ratusan ribu orang dalam satu letupan, hasilkan radiasi yang kekal selama berpuluh-puluh tahun. Apa yang buat dunia risau? Korea Utara bukan seperti negara-negara lain yang ada nuklear. Negara lain ada protokol, ada kerjasama antarabangsa. Tapi Korea Utara, mereka suka bertindak sendiri, penuh rahsia dan selalu ugut dunia. Mereka pernah ugut nak hantar peluru ke Korea Selatan, nak lancarkan serangan ke Jepun, dan pernah juga acah-acah serang Amerika. Tapi dunia tak boleh buat apa-apa sebab, kalau terlalu tekan Korea Utara, mereka mungkin benar-benar lancarkan serangan, dan itu boleh mulakan perang besar yang tiada siapa mahu. Rakyat cuba lari, tapi apa jadi kalau kantoi? Korea Utara bukan syurga bagi rakyatnya. Ramai yang cuba lari keluar, terutama ke China, Korea Selatan, atau negara lain demi satu benda, kebebasan. Tapi bukan mudah. Negara ini berpagar dengan kawalan ketat, penuh tentera bersenjata dan siapa yang cuba lari,
risikonya mati ditembak di sempadan. Kalau tak ditembak dan kantoi lari ke luar negara, mereka akan ditangkap dan diseksa, dipenjarakan dalam kem tahanan. Seluruh keluarga mereka juga dihukum. Bayangkan, hanya sebab mahu hidup lebih baik, satu keluarga boleh dihukum seperti penjenayah. Dan yang lebih menyayat hati, ada yang sanggup berenang menyeberangi sungai sempadan waktu malam. Walau tahu mereka mungkin diburu seperti binatang. Ramai yang tak pernah sampai ke destinasi. Ramai yang hilang tanpa kabar. Dan ramai yang mati dalam diam. Kenapa mereka sanggup ambil risiko? Kerana hidup di Korea Utara seperti penjara besar, tiada internet bebas. Tiada berita luar, tiada kebebasan beragama. Dan tiada suara. Dunia cuba tolong. Tapi boleh ke ubah Korea Utara? Ramai orang luar simpati dengan rakyat Korea Utara. Go aktivis. Bahkan negara-negara besar pernah cuba bantu pelarian yang berjaya melarikan diri. Contohnya, Korea Selatan beri perlindungan dan penempatan kepada mereka. Go hantar makanan dan ubat melalui sempadan China secara rahsia. Ada juga yang sebarkan radio gelap atau usaha berisi filem dan berita luar, supaya rakyat tahu dunia sebenar. Tapi sayangnya, China kadang-kadang tangkap dan pulangkan pelarian Korea Utara. Kenapa? Sebab China masih mahu jaga hubungan politik dengan Kim Jong-un dan kuasa besar seperti Amerika atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pun tak mampu banyak bantu kerana Korea Utara memiliki senjata nuklear. Kalau ditekan terlalu kuat, mereka mungkin ugut dengan perang. Itulah dilema dunia. Nak bantu rakyat Korea Utara tapi bimbang provokasi besar. Sementara itu, rejim terus kukuh, rakyat terus menderita. Dan dunia hanya mampu tengok sambil beberapa pelarian cuba bersuara dari luar melalui YouTube, dokumentari dan buku. Neraka di sebalik tembok Korea Utara, kem tahanan rahsia. Kalau rakyat Korea Utara dituduh melanggar undang-undang negara, walaupun sekecil, menonton filem Korea Selatan, mereka boleh dihantar ke kem tahanan rahsia. Kem ini bukan macam penjara biasa. Ia adalah pusat penyeksaan fizikal dan mental. Ada yang ditahan seumur hidup tanpa perbicaraan, hanya kerana ibu bapa mereka dianggap pengkhianat. Beberapa bekas tahanan yang berjaya lari menceritakan, mereka dipaksa bekerja 16 jam sehari. Makanan hanya jagung basi atau sup rumput. Diseksa dengan kejam, termasuk dipukul, dicucuk dengan batang besi panas. Wanita diperkosa oleh pegawai dan kalau mengandung, bayi dibunuh secara rahsia. Lebih menyedihkan, kanak-kanak pun ditahan jika ibu bapanya dianggap bersalah. Kesalahan politik diturunkan kepada 3 generasi datuk. Ayah, cucu semua boleh dihukum. Kem seperti Kem 14 atau Kem 22 terkenal di kalangan pelarian. Tapi dunia masih suka menembusi kerana Korea Utara tutup rapat semua akses. Ramai rakyat dunia terkejut bila dengar cerita ini. Tapi bagi rakyat Korea Utara, itu adalah realiti gelap setiap hari. Mesin propaganda Korea Utara, bagaimana mereka dikawal otak. Di Korea Utara, kebenaran bukan milik rakyat, ia milik pemerintah. Sejak kecil, rakyat disuap dengan propaganda bahawa Kim Jong-un adalah suci, sempurna dan penyelamat mereka. Semua siaran televisyen, radio dan surat khabar hanya keluarkan berita rasmi dari kerajaan. Tiada internet bebas, tiada media sosial, tiada Google, tiada YouTube. Di sekolah, kanak-kanak wajib hafal lagu pujian untuk keluarga Kim, termasuk cerita dongeng palsu seperti Kim Jong-il lahir di Gunung Suci dengan pelangi. Kim Jong-un boleh memandu kereta sejak umur 3 tahun. Mereka tidak pernah berak, tidak pernah buat silap. Ini bukan sekadar cerita lucu. Ia adalah teknik kawalan minda yang halus tapi sangat berkesan. Jika ada sesiapa bertanya soalan pelik atau kelihatan tidak hormat, mereka boleh dilapor oleh jiran sendiri, ditangkap secara senyap, dihantar ke kem tahanan. Setiap rumah ada gambar rasmi pemimpin dan wajib dibersihkan setiap hari. Kalau gambar itu rosak, anda boleh dipenjara. Rakyat diajar untuk percaya bahawa dunia luar adalah kejam dan hanya Korea Utara yang aman. Mereka diajar bahawa Amerika dan Korea Selatan sentiasa mahu menjajah. Jadi mereka wajib bersatu di bawah Kim Jong-un. Inilah bentuk perhambaan minda moden. Korea Utara jual senjata haram ke seluruh dunia, walaupun dikenakan sekatan ekonomi ketat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Korea Utara masih mampu bertahan. Tapi bagaimana? Jawapannya, perdagangan gelap senjata. Korea Utara adalah antara pembekal utama senjata murah ke negara-negara Afrika seperti Sudan, Syria, Eritrea, negara bergolak di Timur Tengah, kumpulan pemberontak dan militan. Mereka guna teknik penyamaran kapal, tukar nama kapal di tengah laut, padamkan sistem pelayaran automatik supaya tak dikesan satelit. Senjata yang dijual termasuk roket dan peluru berpandu buatan tempatan, senapang A47 Klon, peluru mortar, sistem radar dan komunikasi. Mereka juga bantu negara lain bina kilang senjata secara rahsia. Tapi bukan itu sahaja. Penggodam siber Korea Utara, unit elit bernama Lazarus Group, terdiri dari penggodam profesional yang ditaja kerajaan. Mereka telah merompak bank dan sistem kripto, menyerang hospital dan syarikat besar, curi data rahsia dari negara luar. Dalam satu kes, mereka rompak lebih 80 juta dolar Amerika Syarikat dari bank di Bangladesh melalui sistem SWIFT. Ini semua dilakukan untuk elak sekatan dan dapatkan dana untuk program nuklear mereka. Sejauh mana kekuatan tentera Korea Utara? Korea Utara sering menampilkan imej sebagai negara superpower militer. Tapi realitinya macam mana? Saiz tentera Korea Utara mempunyai 1.3 juta tentera aktif, 6 juta tentera simpanan, menjadikannya antara tentera terbesar di dunia dari segi bilangan. Setiap lelaki di sana wajib jalani latihan ketenteraan. Wanita pun ramai dilatih jika berlaku perang. Senjata strategik. Mereka memiliki ribuan artileri, pelancar roket, 700 pesawat tempur tapi banyak model lama, 70 hingga 90 kapal selam namun banyak yang kuno, beratus peluru berpandu balistik termasuk yang boleh capai Jepun dan Guam. Yang paling ditakuti, senjata nuklear. Dianggarkan Korea Utara mempunyai 20 hingga 60 kepala nuklear, sedang bangunkan peluru berpandu HM yang mampu capai Amerika Syarikat. Kelemahan nyata. Walaupun dari luar nampak mengurunkan, tentera Korea Utara ada banyak kelemahan. Teknologi lama, banyak peralatan dari era Soviet, 1950N hingga 1980N. Bekalan makanan, perubatan sangat lemah. Ekonomi merosot sukar bertahan dalam perang berpanjangan. Tentera mereka lebih bersedia untuk pertahanan gerila dan taktik kejutan berbanding perang terbuka moden. Korea Utara negara tertutup yang menjadi ketakutan dunia. Korea Utara bukan negara biasa. Ia penuh misteri, kekuasaan militer dan kesetiaan ekstrem kepada satu keluarga dinasti. Dari sejarahnya yang berdarah, kepercayaan rakyat yang dikawal ketat, hingga peluru berpandu yang mampu menggoncang dunia, Korea Utara adalah satu ancaman senyap yang dunia tak boleh abaikan. Mereka tidak punya kekayaan teknologi seperti Amerika. Mereka bukan kuasa ekonomi seperti China. Tapi mereka ada satu perkara yang paling berbahaya, keazaman untuk bertindak tanpa gentar walaupun melawan seluruh dunia. Jika satu hari Korea Utara melepaskan satu peluru berpandu sahaja, ia bukan sekadar letupan, ia boleh mencetuskan perang dunia. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus bijak melihat dunia. Apa berlaku di semenanjung Korea boleh tempias hingga ke rantau kita. Kita perlu faham bahawa keamanan itu rapuh dan maklumat yang benar adalah pelindung kita. Teruskan menonton siri-siri pendedahan kami di YouTube dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe supaya kita dapat sama-sama membuka mata rakyat dengan ilmu dan kesedaran.